Mungkin ada segelintir tuan-puan yang tertanya-tanya, macam mana sebenarnya nak buat untung dengan emas? Prinsipnya sangat mudah tuan-puan. Tuan-puan beli harga rendah, jual waktu harga tinggi. Tapi sebenarnya sebenar simpanan emas bukan untuk jual cepat. Kalau ada duit simpanan yang kita tak guna dalam masa 2 tahun ke atas, itu sesuai dijadikan sebagai simpanan emas. Kita boleh tukarkan sebahagian daripadanya kepada emas tuan-puan. Dan kita akan simpan selama mungkin kita boleh buat. Biasanya tuan-puan penyimpan emas akan berdisiplin dan tidak akan jual emas suka hati. Mereka akan hanya jual apabila ada peluang ataupun waktu orang kata apa dah capai impian untuk simpanan emas dia. Contohnya kalau dia ada matlamat untuk simpanan emas untuk pergi haji, pergi umrah, untuk kahwin dan untuk bayar pendidikan anak, baru dia jual emas. Itu baru mindset ataupun cara sebenar kita menjadi penyimpan emas. Bukannya waktu harga tinggi kita jual. Sebab tuan-puan, kita bukan pelabur, kita adalah penyimpan emas. Anda jadi seperti penyimpan emas yang ada matlamat, ada ilmu, anda boleh isi barang saya ada bawah. InsyaAllah saya akan membimbing anda sebaik-baiknya. Ya, jangan pun kaya buat simpan sampai kita kaya.